Pada suatu hari, Muiz, seorang murid yang suka berbelanja, mempunyai satu idea. Sagi buat kat raya nak? Mesti cikgu pergi duk raya. Bestnya, aku boleh beli makanan, game dan semua yang aku nak. Dah siap pun. Assalamualaikum Cikgu Nabila. Saya dekat raya ni. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mari cikgu baca dulu. Duit raya jangan lupa. Cikgu nak bagi duit raya lah dekat kamu. Sekejap Okey, masih Cikgu. Sama. Assalamualaikum Cikgu. Ni saya nak bagi kat raya. Waalaikumsalam. Wah, cantiknya. Terima kasih Muiz. Nah. Duit raya untuk kamu. Masih Cikgu. Namun, Muiz tidak menggunakan duit itu dengan bijak. Suatu hari, Muiz terlihat gambar abangnya. Abang aku berjaya, pandai belajar dan pandai berniaga. Aku pula boros je. Aku kena berubah. Aku nak simpan duit mulai sekarang. Dari situ, Muiz mula sedar kesilapannya. Muiz pun pergi ke bank SSPN untuk membuka akaun simpanan. Apa yang boleh saya bantu? Kalau saya nak buka akaun SSPN boleh tak? Boleh saya dapatkan nama Encik? Muhammad Aidil Muiz bin Muhammad Fitri. Muhammad Aidil Muiz bin Muhammad Fitri. Nama ni dah ada dalam sistem. Selamat datang ke kaunter PIT. Apa yang boleh saya bantu? Saya nak daftar PTP untuk adik saya boleh? Boleh saya Tanpa dapatkan Muiz sedari, abangnya telah membuka akaun bank simpanan untuk Muiz agar dia boleh menyimpan duit simpanannya. Weh, dah besar. Pada hari menjelang hari raya, abang pulang ke rumah. Dah belajar rajin-rajin Masih. Sejak itu, Muiz berubah menjadi orang yang lebih bijak mengurus kewangan. Tahukah anda apakah itu SSPN? SSPN ataupun Skim Simpanan Pendidikan Nasional ialah satu skim simpanan yang diperkenalkan oleh PTPTN untuk membantu pelajar dan ibu bapa menyimpan wang bagi pendidikan masa depan. Melalui SSPN, simpanan kita adalah selamat dan dijamin oleh kerajaan. Selain itu, ia juga menawarkan pelbagai kelebihan seperti dividen tahunan, perlindungan takaful dan pelepasan cukai. SSPN bukan sekadar tempat menyimpan wang, tetapi juga langkah bijak untuk merancang masa depan pendidikan. Oleh itu, marilah kita mencontohi perubahan Muiz. Mulakan langkah kecil hari ini dengan menyimpan demi masa depan yang lebih cerah. Ingatlah, sikit demi sikit, lama-lama menjadi bukit. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.